wake up, the world is calling out my name. Different roads, but every smile's the same. Every sunrise writes another page. Every mile feels like a brand new stage. We don't need a reason, just a... So hari ni kita nanti makan jam. So semua tengah lapar. Semua tengah lapar. Oh, dia ada flavor juga macam 350. So guys, kita sarapan dulu. Sebab kan jarak dah tak jauh dah. Semua pakai lapak. Makan dulu. So guys, lemak dengan teh ais. Yang penting jaga perut dulu. Baru kita sarapan. Okay, makan dulu. Okay, so kita dah settle makan. Kita singgah beli ais dengan minyak dan sabun. Sabun sepinggan. Sebab tu antara item yang kita tahu kita orang tak bawa lah. Tengok perjalanan kita lebih kurang lagi setengah jam plus minus. Dan nanti sampai saya ambil balik. Okay. Sekarang ni kita dah sampai dekat nak tengok jalan. Tengok. Tada. Uish. Boleh tapi jalan elok sikit lah. Jalan ni ui sangat lauk lah. Oi, okey, so tunggu saat. Ada orang lagi ke? Ada orang lagi. Ramai tu. Tak apa. Tunggu sampai parking pak-pak dulu. Tutup dulu sambung. Guys, okay, kita dah sampai dekat kolam air panas Kerling. So ini daripada tadi aku mau kat Gombak hingga ke sini lebih kurang dalam 45 minit lah. Plus minus. Plus minus kita berhenti kan. Okay. So kita ada ayah, ada ibu. Yang sanggup daripada Kedah semata nak camping dekat sini je. So sekejap lagi petang dia akan balik lah. Wah, dia ada tubing lah ya. Ada tube boleh ni. Ada tube boleh tu. Boleh sewa mbok. Boleh minggu tu. Ada sewa. Ada sewa. Tu mbok sewa depan tu. Okay. So kita nak proceed dengan pembayaran dengan tapak. And then lagi baru kita set up kamera nanti kita ni balik. Okay. Let's go. Kita tengah mencari spot. Spot yang cantik. Dah sudah. Ni kunci dah. Ada yang set nanti. Oh, set kak. So mencari tempat lagi. Sini ada kolam yang panas. So agak okay guys, sekarang ni kita dah sampai. Cuma kita nak cari satu spot tempat untuk nak pacak kemah. Masih mencari lagi sebab kita nak yang sini boleh bang turun? Sini boleh turun tak? Ada ni. Oh, boleh turun sini lah bang. Sini boleh. Boleh turun. Boleh ni sini kawasan sini. Sini lah. Sebab sini boleh turun ni. Tak stiff pun boleh. Boleh lah. Jom. Meanwhile. Okay, ibu tu kan tengok. Okay, kita tengok yang ni buat apa pula. Oh dia. Dia bubur kat kau ada. Ibu hak tu dah kepala kau ada. Okay, ni kita gotong royong. Royong pasal kemah. Nak ya, air pasal kemah. Lagi masuk mata. Ini. No, habis. Okay, kita tengok. Duduk tang ni. Lepas kan, musim balik. Ada dekat bini kan? Tak tahu je. Okay, kita tengok lagi apa akan jadi.
Wake up, the world is calling out my name. Different roads, but every smile's the same. Every sunrise writes another page. Every mile feels like a brand new stage. We don't need a reason, just a heart that's beating loud. Every step's a story, lost but never backing down. We're running into golden skies, living for the moment, feeling so alive. Every roll leads somewhere new. Okay guys, so tadi kalau tengok video dalam lab tadi, korang tengah set up tempat camping. So dah siap kemah 2 biji. Kemudian tengah siap tempat masak dulu lah. Yeah. Sekejap lagi baru kita buat aktiviti ayam pula. Kita biarkan di sini dulu. Okay, layan dulu. Ciao. So ini kawasan persekitaran sungai. Oh nampak dia okey lah, dia nak cakap dia agak friendly. Friendly apa? Friendly family. Ha. Semput. Okay, Mat. Lihat, Mat. Pusing. Okay, lihat. Okay, jom. Okay, Sat. Pusing. Pusing, Mat. Nak sini. Row, ya, bud. Biar. Dah jom. Mary. Buat kayu. Weh, macam ni kat ni. Oi, kayu. Safia. Sejuk ya? Sejuk ah? Tak apa. Main. Di sini. Banyak di sana juga. Akan swimming kali. Cah. Tak duduk tadi ya. Okey. Okey. Okey, kita Tu tengok saya kata betul ke nak balik hari ni? Oh, Apa? nasi karan. Main sangat Yang tak masak, dapat lagi. bukan masak. Oi. Boleh bawa dia boleh bawa. Dia biasa bawa lah Hewi. So tadi kita dah makan kambing. So lah ni tinggal ayam je. Ada tu tak dia proses membakar macam mana. Sebab lah ni semua tengah kelaparan. Lepas mi ayam, kelaparan. So makan. Cukup sedut. Kasih. Kau suka hati. Bukan sekira kan, suka hati. Habis lah, betul. Tadi ikutkan tapak kemah kat sini kan, tapi disebabkan panah. So kita buat canvas, letak kat sini. Kita masak. Rampung, kita tempat mandi. Okay. Kita dah suasana kat sini. Kawasan sini dia, sungai dia agak panjang dan luas. So kalau anda boleh tengok, dia punya tempat dia tu memang sesuai lah untuk seksi keluarga healing mesti. Kalau dia ada dataran yang agak kecil, tapi sini berbatu sikit lah. Dia ada kawasan yang berbatu, dah ada kawasan yang berpasir. So nampak lah hari ni memang ramai dah healing 2 hari rehat kan. So ramai yang tengah healing. Nampak ada yang tengah fly. Stop it. Get some help. Okay, mau tahu kat atas tu je. So dia nak access tu tak tahu dia mana. Banyak ada tempat yang boleh access untuk nak mandi kat sini. Okay. Wah, kita mandi dulu. Kita tunggu. Ciao. Fly. 3, 2, 1. Ayahku kau lupa. Bukan. Ini. Wow. Ini. Wow. Jangan. Okay, go. Cepat tengok ni. Wow. Jangan. Dapat.
Jaga, jaga, jaga. Lepas dia, lepas dia. Okey, Safia. Safia. Ni cepat cepat. Tengok kamera. Safia tu. Safia. Ui. Ya Allah, di sana. Abang kat Bikok Abang ni Takut. kat perut. Abang kena kat perut. Okay guys, so tadi kita dah makan-makan, kita dah rehat. So sekarang ni cuaca kalau tengok kat atas dia macam agak nak hujan. So tengok kalau ayam pun sekarang ni kalau anda boleh tengok, kalau kata nak hujan dekat belah atas ada hujan, dia akan ayat mula kepuh. Lepas tu orang kata apa, ada daun-daun kering, yang dah kering yang hanyut-hanyut tu. So be ready lah guys. So siapa yang nak camping dekat area sungai macam tu kena alert dengan perubahan air sungai lah. Okay, kita nak kemas kejap. Lepas tu sekejap kita nak ciao. Okay. Wake up, the world is calling out my name. Different roads, but every smile's the same. Every sunrise writes another page. Every mile feels like a brand new stage. We don't need a reason, just a heart that's beating loud. Every step's a story, lost but never backing down. We're running into golden skies, living for the moment, feeling so alive. Every road leads somewhere new, every dream is coming true. Hands up, let the memories fly. We'll chase forever, you and Okay, so kita dah habis trip untuk family trip yang short camping. So ibu dan ayah pun dah nak balik. Okay, bye bye. Suara pergi lama. Bye bu. Bye. Ada orang nanti kelas 9 main balik. Bye. Jom. Jalan ibu. Jumpa lagi. Bye. So jumpa bulan 9 kita meeting lagi sekali. Bismillah jumpa lagi. Bulan 9 jumpa Ustaz. Final meeting. Ya. Okay. So apa nak tahu apa next trip yang paling panjang kita akan buat bulan 10 ni, nantikan konten dalam bulan 10, okey? Tiba-tiba guys, dekat lorong Anggerik. Lorong Anggerik. Apa kita rombak kat sini ni? Kita camping. Camping. Kita orang sama camping kat tepi jalan sebab tayar pecah guys. Tak tahulah bila yang pecah tu. So tengah proses on the way nak tukar. Cek bela ada tayar spare. Sambunglah camping kat sini. Kita tukar tayar dulu. Okay. Nak hujan pula lagi mbok. Pai. Oh, kita tukar dulu. Kita ni balik. Pulang. Kurota. Okay, kita tengok. Dia tengah jalan ni lah. Lepas tu ni jadi macam tu. Cek bela aku tak bunyi benda abang. Nasib lah. Ya. Sambung tiba-tiba. Sebagai lelaki kenalah pandai tukar tayar kita kalau pecah. Kadang-kadang tiba mengejut kan. Okay, sekarang ni dia punya progress.
abang ipar saya. Dia pergi ambil tayar. Dia pergi tukar tayar terus, tayar seketui. Sebab tayar spare tu tak boleh nak, tayar spare ada boleh pakai, cuma bila nak bawa masuk barang dia jadi tak muat, sebab barang camping kita orang banyak kan. So bila tak tayar asal nak bawa barang jadi tak muat. So disidailah kami dekat dalam surau. Dia tak tahu taman apa. So barang-barang camping ni memang yang dah tak muat. So dia pergi tukar tayar dulu. Dah tukar tayar, nanti dah tukar tayar baru dia datang ambil, baru kita balik. Buat macam mana benda nak jadi, tak apalah. So mungkin ada hikmah. Saya bila berhenti dekat kawasan taman ni. Kita orang dekat kampung Sungai Kahwin. Betul lah, kampung Sungai Kahwin. Saya bila ada jiran-jiran tu yang habis hati nak tolong kan. Sebab ada jiran tu dia bagi pinjam pam, nak pam macam yang spare. Lepas tu ada jiran yang sebelah dekat surau ni, dia kata masuklah surau tu, duduk teduh dulu. Sebab surau ni pun dia kata nanti dah kunci balik jam. So terima kasih dekat akak kejiranan sini jugalah. Terima kasih banyak.